Saqifah Bani Sa'idah. Lokasi ini menjadi saksi pelantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang pertama menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam The Nomad Schooling Udemy modul Sirah Base School 2.0, anak-anak akan belajar tentang pelantikan penggantian Khalifah Ar-Rashidin selepas kewafatan Nabi dan juga akan memahami betapa besarnya jasa orang Ansar yang mendiami bumi Madinah namun rela untuk tanah ini diberikan hak kepimpinannya kepada wakil-wakil kibarus sahabah daripada kalangan Quraisy. Hebatnya orang Ansar sehingga Nabi SAW sendiri sangat sayang kepada orang Ansar. Inilah ciri-ciri yang perlu dibina dalam diri anak-anak, menjadi pembantu dan kumpulan yang setia kepada pemimpin, kepada ketua, kepada masyarakat untuk terus berbakti kepada umat ini dan khususnya berbakti kepada umat Islam ini. Agama kita, agama Islam yang mulia. InsyaAllah dalam The Nomad Schooling Dunia anak-anak akan belajar explore lagi sirah dalam kaedah world schooling dan juga dalam bentuk pemahaman penghayatan dan ibrah serta adaptasi dan aplikasi dalam kehidupan sekalian anak-anak pada hari ini. Sirah bukan sekadar untuk dibaca di dalam buku teks semata-mata, tetapi untuk diteladani, dihayati dan diaplikasikan dalam kehidupan sekalian. Bersama Cikgu Yakzan, guru pengembara Dewi Sirah. Aku mengembara. Assalamualaikum.